Assalamualaikum guys. Saya dari Work Stadium Avenue. So hari ni aku ada dekat pusat latihan kebangsaan lah, atau dipanggil NTC lah, National Training Center. So kat sini adalah tempat latihan FAM yang baru lah. So saja aku nak bawa ni sebelum aku fly drone. Kita nak tengok dulu tempat latihan ni. Kalau tengok dia memang banyak lagi tak siap lah. Yang ni aku rasa part of it juga yang kita fly drone tengok. Tapi yang this one ialah yang the main one lah. Dia punya papan ni yang JKR punya. So this one under JKR untuk KBS. So this one ialah initiated by KBS. Dan ini dia punya ni lah. Target siap dia ialah patutnya ialah Mei 2026. Ni kau tengok sini lah siapa yang buat ni. Pemilik ialah Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM. So dia tengah tak ada rumput lagi ni. Rumput dia belum naik dengan baik lagi ni. Belum optimum lah. Dia nampak okey, tapi tengok dia keluar kan. Very simple training center lah. Lampu limpah dia. PICC depan tu je. Kebetulan aku ada di Putrajaya hari tu. So kita nak bercakap pasal NTC. So ada beberapa artis rendering lah pasal pusat latihan kebangsaan ni. Tapi yang paling terbaru masa diorang launch tahun 2024, ia cuma ada gambar 3 padang lah. So kalau kau pergi dekat website FAM, kau akan nampak projek NTC ni dijangka siap fasa 1 sekitar Disember 2026. So pada 26 Jun tahun 2024, masa ni Hanayuh ialah Menteri Belia dan Sukan. So tempat ni berada di Presin 5, sebelah dengan Equestrian Putrajaya, berdekatan dengan PICC lah. So kawasan dia sekitar 5.2 hektar. Dan untuk fasa 1 ni diorang makan belanja sebanyak 5.2 juta USD atau 24 juta ringgit. Yang ini mengguna dana dari FIFA. Kemudian fasa 2 nanti dia akan guna 45 juta ringgit, itu dari KBS. So ini sebenarnya adalah cetusan ilham almarhum Sultan Haji Ahmad Shah ataupun bekas Presiden FAM dari tahun 1984 ke 2014, yang juga ialah Presiden AFC lah satu masa dahulu. So banyak juga idea yang diorang nak bangunkan projek sekitar Putrajaya, sebab Putrajaya ada banyak tanah. Dan antara orang yang disebut sini watak penting merealisasikan pembinaan projek NTC adalah Datuk Seri Dr. Asih Haji Cik Mat, orang yang paling lama berkhidmat di FAM, di mana beliau merupakan pengerusi Jawatankuasa Integriti FAM. So benda-benda ni ialah aku ambil direct daripada website FAM lah. So daripada gambar yang tadi tu, dia akan ada macam indoor kan. Itu mungkin fasa 2. Tapi masa sekarang ia cuma meliputi kawasan fasa 1, iaitu melibatkan 3 padang ataupun 2 padang. Satu lagi padang tu nampaknya macam tak ada rumput sangat, yang sama macam 2 padang yang awal ni. Yang sebelah ni yang ada kawasan pembinaan di hoarding board ni sebenarnya ialah kawasan sekolah sebenarnya. Aku tengok di papan tanda JKR depan tu bertulis kawasan sekolah Putrajaya Presin 5. So dari sini boleh nampak jabatan depan tu dan mercu tanda Putrajaya. Kawasan sebelah ni adalah kawasan tempat Equestrian Park Putrajaya. Kalau kau lihat sini, rumput dia nampak dah naik banyak juga, agak lebat. So aku tak sure dia pakai rumput apa, tapi keadaan rumputnya nampak baik lah. Dalam report banyak kata dah lebih 50% progress pada padang latihan NTC ni. Tapi lihat pada sini nampak dia punya concentration ataupun konsistensi rumput ni tak sama lagi. Dan sebelah tu nampak macam berlecak. So itu mungkin adalah kawasan indoor lah, sebab nampak rumput baru tak ditanam, nampak rumput lama tu masih ada. Itu mungkin ialah kawasan indoor untuk fasa 2.
Ada yang tanya kat mana gym akan diletakkan lah. So aku assume daripada kebanyakan pusat training di Malaysia ni, padang 1 dan padang 2 diletakkan bersebelahan, dan padang yang paling ujung atau paling depan akan dibuat main building lah. So kalau lihat pada layout ataupun susunan sekarang ni, padang 1, padang 2 ni adalah yang depan, dan yang belakang ni adalah kawasan administration yang masih tak ada apa-apa lagi lah. Masih lagi nampak padang biasa berlecak macam ni. Dan kalau pusing sekitar kawasan ni, ada satu roundabout. Mula aku ingat kawasan depan ni adalah kawasan tempat yang diorang akan bangunkan bangunan utama, tapi dia tengok balik, itu ialah kawasan projek yang berasingan lah, iaitu kawasan dibangunkan sekolah lah. Kat depan tu kan ada 2 kawasan tu, dan depan ni nampak, sekitar depan ni nampak macam ada satu kawasan padang yang luas. Itu ialah kawasan lembu kuda. So yang aku boleh confirm daripada footage ni, ada 2 padang yang in progress lah, dan hopefully dalam beberapa bulan lagi menjelang hujung tahun ni, tempat ni boleh digunakan lah. Dan aku rasa Putrajaya ni dia ada pro and con. Satu, dia tak terlampau mempat. Kedua, dia ada banyak tanah lagi lah. Jangan lupa like, comment and share. Please subscribe to this channel. Aku masih perlukan lagi 220 subscribers at least. Dan yang paling penting sekali, see you guys in the next one. Ciao.